Yang pertama untuk roti, awak ambil sikit je. Cara nak ambil awak macam sapu berus macam tu. Sikit macam tu. Macam tu je. Sebab warna poster colour ni pekat. Awak ambil, kemudian letak daripada tepi ni. Awak ratakan ke seluruh bahagian. Macam awak ratakan air warna kuning je. Kita tak nak pekat sebab tak nak dia terlalu kuning. Kalau dia kuning sangat tak cantik. Okay. Letak kat sini. Sini sikit. Dia macam letak je luar warna tu. Okay. Lepas tu awak ambil warna master untuk buat tone. Maksudnya bila saya kata buat tone, kena ambil banyak sikit. Ambil ujung-ujung macam ni, macam sapu gitu. Lepas tu elakkan, kalau cikgu tak suka basuh berus bila tengah buat suatu benda. Sebab cikgu tak nak tone kuning tu hilang. Okay. Awak letak dekat garis. Awak macam menggaris macam ni. Nampak tak ada warna dah kan? Lepas tu tolak warna tu ke tengah. Tolak dia ke tengah. Masa ni nak campur air pun boleh, tak nak campur air pun boleh. Ikutlah awak nak yang mana. Macam tu je sebab kita roti bakar kan. Okay. Sekejap awak tambah sini sikit. Ingat bila letak tong gelap, kena letak tepi. Letak tepi, tolak dia ke dalam. Macam tu, tolak dia ke dalam. Macam sama, letak daripada urat tepi. Tolak dia ke dalam. Itu je. Lepas tu kalau awak nak lagi cantik, awak buatlah kawasan sini sikit. Detailkan dia bagi lagi cantik. Macam tu. Tolak dia ke dalam. Macam tu. Tolak dia ke dalam. Ini pun tolak dia ke dalam. Okay. Dia dah lenguh dah tu. Kita punya videographer dah lenguh. Lepas tu ambil warna ni. Okay, ingat bila nak buat tone paling gelap, kena pakai berus kecil. Sebab kita nak elakkan kita ambil warna tu banyak. Ambil berus kecil macam ni pun boleh. Okay, lepas tu ambil sikit saja hujung, besar, banyak ni je. Nampak ke? Tak apa. Cikgu depan sangat kan? Okay, letak sini. Nampak tak? Letak sini je. Hujung penjuru je, tolak dia ke dalam. Yang kita tolak tu lebihan warna. Sebab tu awak kena biasakan ambil cara macam cikgu cakap tadi. Cara dia macam ni. Hujung sangat awak macam sapu macam tu. Menyapu macam tu. Ambil sikit. Lepas tu awak letaklah dekat sini. Bagus videographer ni. Lepas tu letak, tolak warna tu ke tepi. Awak kena letak tepi, tolak masuk. Kalau awak tak tengah tu memang tak jadi. Letak kalau boleh kat urat pensel tu. Sebab kita nak tutup kesan pensel. Lepas tu tolak dia. Tolak ke tengah. Lepas tu dekat bawah ni awak apply benda yang sama je. Warna yang sama, kuning dulu, selapis. Warna master. Lepas tu baru warna ni dekat urat-urat. Tolak ke dalam. Tu je. Simple. Okay dah. Okay, nak terus ni ke? Okay, ni paling senang, paling cikgu suka. Sambung ke? Tak, yalah asing lah.